So hari ni kita akan tanam daun salad lah. Untuk tanam dekat sini senang je. You just buka dalam lubang macam tu, masukkan macam tu je. Dan tak payah jauh sangat lah dari satu ke satu. Kita pastikan dia ditanam dalam sikit lah, jangan terlalu ke atas lah, kerana kat bawah tu memang ada takungan air kan. So at least akar dia dah boleh resap air terus lah. Area macam ni kita boleh tanam dalam 10-15 daun salad ni. So daun salad ni senang tau, jangan harvest atau jangan tuai semua sekali lah. Untuk saya selalu potong lah. Untuk kita sistem untuk keluarga dalam rumah ni, kita petik lah 1 daun, 2 daun, 3 daun. Pokok salad ni akan selalu keluarkan daun yang baru lah. Kecuali bila you nampak dia dah mula berbunga. Bila dah berbunga memang daun dia akan kasar sikit lah, dah tak sedap untuk makan lah. Itu time kita kena tukar lah. Sini kita ada kucai. Kucai pun senang kita nak tanam. Kita pecah-pecahkan kucai ni. Pastikan akar dia menghala ke bawah lah, menghala ke air. So ini bayam Brazil kita cari anak pokok, kita buka batu-batu ni, kita selitkan ke dalam, janji akar dia masuk ke dalam. Lama kelamaan tu daun ataupun akar dia akan ke bawah dan pokok ni akan stabil lah. So kita dah tanam salad, kucai, bayam Brazil dengan daun kesum.